Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright, okay, let's go. Hari ni aku pergi mancing udang ni, let's go, di Sungai Muar. Sekarang ni aku naik daripada jeti Sahabat. So aku berdua lah dengan member aku. Ni aku baru setting-setting. Baru setting-setting ni. Okay, kita bergerak. Nampak ada benda-benda pulau ke apa kau tahu. Wah, tu depan tu pulau tu. Okay, ni sampai spot pertama. Aku dah buang pancing lah. Meriah malam ni. Belah sana tu ada orang main juga tu. Belah sana. Jauh lah. Tengok. Sini angkat je. Tu dia. Orang belakang sudah naik. Mantap. Alhamdulillah. Sempat Mel? Ha? Ni nak release ke ni? Release ni? Hello, kena release. Lepaskan. Release Alright. Ada. Alhamdulillah. Mantap. Mantap jiwa. Alhamdulillah. Jangan lepas. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Nyut. Aku ambil gambar. Nyut. Mantap jiwa bosku. Nyut dia. Alhamdulillah. Udang pertama. Mantap. Ini dah 3 ekor udang pertama. Oh ada. Tak tahu apa ni. Alhamdulillah. Berdenyut. Nyut. Nah, nyut bosku. Nyut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai rempit lah. Rempit pun rempit. Mantap jiwa. Halus. Tak apalah, janji ada metok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita sambung lagi. Ni trip pagi. Trip pagi ni kita sambung lagi. Daripada malam ke pagi kita sambung untuk mancing udang. Sekarang berapa ni? Okey, sekarang pukul 7.35. Kita sambung lagi mancing udang. Sebab tadi aku rehat, malam tu rehat. Kita sambung Okey. Hari ni aku dengan Mael lah belakang ni. Hari ni ramai lah geng-geng mancing. Alhamdulillah ada geng ramai hari ni. Geng-geng jengdo. So aku akan turun bawah lagi lah. Aku cuba main sebelah sana. Jauh di sana. Okey, kita sampai spot pertama pagi.
waktu pagi. Ni spot pertama siang hari lah. Ni hasil malam tadi. Hasil malam tadi ni je. Ya, alhamdulillah lah. Ada juga yang color-color biru-biru ni. Okey, kita sambung lagi. Kita cari lagi. Ayo luncur. Pajak maut Makin riak. Wah, hajau. Ya. Akhirnya. Okay, kita pindah lagi dari tempat-tempat yang menarik sikit. Tadi kurang menarik lah. Dapat 3 ekor, 4 ekor. Oh, nekan. Nekan. Maggie. Tak padan dengan Maggie ya. Dia punya nekan, aduh. Culun je lah. Allah Akbar. Melengkung sampai dah macam kena panggang lah. Dah macam kena panggang lah. Melengkung je. Alhamdulillah, kecil-kecil pun. Tak timbul lagi. Lambatnya nak timbul. Ya. Alhamdulillah. Tu dia. Mantap. Uish. Melawan. Ni padu. Mantap. Ini padu. Padu sampai biru. Popai. Alhamdulillah. Walaupun kecil, tetap udang. Bolehlah buat kasar-kasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi seko halus. Boleh lah, halus-halus lah. Tapi tak apa lah, yang penting udang. Gorgon. Mantap memang. Tunjuk. Ini barang pedih. Barang pedih padu. Mantap jiwa. Ini gorgon. Mantul gorgon. Alhamdulillah. Tu dia. Ada peningkatan. Okey, kita ada peningkatan. Melawan. Cantik. Alhamdulillah. Jadi, barang jadi. Let's go. Mantap jiwa.
Aduh, cepit lah. Angkat pusing belakang ni. Belakang. Ni. Ceng. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah dimakbulkan doaku. Alhamdulillah. Okey. Aku minta sepik biru tadi dia bagi betul sepik biru, alhamdulillah. Rezeki. Ini rezeki anak-anak ni. Sekian anak, alhamdulillah. 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 Bolehlah ni. Rezeki. Alhamdulillah. Cari lagi. Alhamdulillah. Okay, so. Dia tak besar tapi dia akan jadi riak ni sekarang. Alhamdulillah. Betul lah Manel. Alah, memang dia bagi lah. Alhamdulillah. Kau tengok macam ni pun kau nak makan. Kau lapar kau ni. Aduh. Okey, kita jumpa geng sekejap. Jumpa geng. Oh. Lapar kau. Balik. Boleh lah. Dia je, aku tak ada. Li, kau pun ada kan? Minta marah, lambat sangat. Ini tak ada ya. Boleh lah, sikit-sikit. Boleh juga duduk depan dia orang. Boleh. Mau beli kambing pun boleh. Ada makan tak? Ada makan tak? Okey, aku rasa cukup lah untuk hari ni. Kita orang pun nak balik. Angin pun padu sangat lah angin ya. Jadi kita orang dah tak sanggup lah. Kita orang nak balik. Okey, inilah hasil kita orang. Ni hasil Tuan Mael. Kita hasil kita orang lah ni daripada malam tu. Boleh lah, alhamdulillah. Ni hasil aku daripada malam sampai ke tengah hari lah. Pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah hasilnya pun boleh lah lepas-lepas lauk. Okey, cukup lah sampai setakat ini. Jangan lupa like, share and subscribe Seman Labu Angler. Mantap.